Salam semua, selamat datang kembali ke video baru aku. Hari ni kita tengah trading di Ethereum market guna DeepSeek AI Signal Bot. Okey, sekarang aku buka bot tu dan pilih Ethereum. Tekan Get Signal, bot bagi signal down hampir 40 saat. Kita guna 30 saat trades, jadi aku set 30 saat dan terus pasang trade. Signal ni 96% accuracy, sangat kuat. Aku yakin gila kita menang senang sebab 96% tu memang power. Guys, link bot ni boleh ambil dari video description box atau bio channel YouTube aku. Kalau ada soalan, tulis je dalam komen atau contact support dia di Telegram. Link ada dalam description. Kita tengah kejar $10,000 hari ni. Signal seterusnya up hampir 1 minit. Jadi aku set 1 minit dan tambah trade lagi. Guys, ni video cepat je. Aku tak ambil banyak trade hari ni. Kalau korang suka video ni, like dan subscribe channel YouTube aku ya. Aku akan terus share semua trik dan tips trading. Jangan lupa subscribe, korang akan dapat video aku paling awal. Tengok, market tengah turun. Aku tambah beberapa trade lagi sebab aku pakai MTG, martingale. Kalau trade pertama loss, aku recover dari yang seterusnya. Ni cara pintar guna martingale. Yes, satu win lagi guys. Aku suka sangat bunyi win ni. Trading bukan pasal nasib, ni pasal keputusan pintar. Sementara orang lain tunggu peluang, trader cipta peluang sendiri. Dengan strategi betul dan tools AI, gerakan kecil pun boleh jadi hasil besar. Mulakan kecil, kekal fokus dan biar disiplin buat kerja. Satu trade bagus boleh ubah segalanya, tapi hanya kalau korang ambil langkah pertama. Aku percaya sangat dengan bot ni. Dia powered by DeepSeek, AI terbaik dari China. Tunggu sekejap sampai trade ni habis. Tapi tak, beberapa trade masih loss. Tengok. Yes! Okey, kita dah sampai $11,500 sekarang. Terima kasih banyak guys, luangkan masa dan tengok video ni. Kalau perlukan bantuan, tinggal komen je bawah atau kontak terus Telegram channel mereka. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku untuk video seterusnya. Selamat tinggal, jumpa lagi nanti.